What's up bro, sis, motherfucker sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni, kita nak cover apa yang berlaku dekat SmackDown pagi tadi. Aku rasa video ni akan di-up pada hari yang sama, hari Sabtu. Kalau korang tertanya mana video review Saturday Night Main Event WWE Raw minggu ni, tak ada. Sebab tak ada yang menarik. Weh, bapak bosan weh, Saturday Night Main Event dah lah fokus sangat dekat benda-benda yang ke arah basketball. Segmen Danhausen, segmen Roman Reigns. Bapak, aku just rasa macam just another SmackDown ataupun just another Raw. Tapi nice untuk tengok Fatal Influence menang Women Tag Team Champion. Dan bagi aku lah sebenarnya kan. Tapi tak, aku rasa betul je lah kot itu benda yang diorang patut buat. Sebab kalau Nikki Bella return dekat Saturday Night Main Event, dia akan jadi big. Tapi untuk diorang drop title selepas tu, dia jadi pelik. So okay je untuk Fatal Influence menang dekat SNME. So untuk Raw, aku cakap tak ada apa-apa yang menarik. Tapi video kali ni kita nak cover SmackDown. Sebelum aku teruskan, make sure korang dah pun tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe, bagi thumbs up kat video kali ni. Boleh juga korang bagi super thanks dekat video kali ni. Alright, yes, kalau korang tertanya, lama betul tak ada video. Aku rasa dah 8-9 hari tak ada video. Tapi itulah, tengok wrestling tu tak adalah lambat. Boleh lah, kalau lambat pun sehari je. Tapi nak shoot tu yang tak menyempat. Tapi aku ada plan lah. Cumanya sebab aku dalam proses menukar kereta. So bila tukar kereta, nanti dekat kereta yang aku beli ni, aku pun dah order dah. Macam mount untuk phone. Yang mungkin sambil aku drive dalam jam ke apa ke, aku boleh record video. Sambil tengok jam, sambil bersembang. Tapi tak adalah pandang kamera sangat. So maybe that's one of the way. Sebab aku sekarang ni hari-hari hadap jam sejam setengah. Tu yang susah nak ada masa syuting. Tapi Sabtu Ahad kadang-kadang santai sikit. Sebab kalau tak ada klien, santai lah. Kalau ada klien, macam besok penuh mat. So itulah aku memang ada niat sebenarnya nak lebihkan video. Dan ikutkan sebenarnya pun ada 1, 2, 3, 4 video yang dah ready untuk upload. Tapi tak ada masa pun nak upload. Itu masalah dia. So lepas ni aku akan fokus kat 4 video yang aku dah ready tu. Dan dalam masa yang sama pun aku ada 1 video penting yang nak kena shoot juga. Tapi itulah, nanti kita settlekan. Dan sekarang ni bulan Julai, aku tahu sepatutnya aku buka Q&A untuk members. Tapi kita hold kejap ke bulan Ogos. Bulan Ogos nanti aku akan buat announcement dekat community. Jadi make sure korang jadi members. Nama kau hijau, boleh tanya soalan, kita up dekat video. Alright. So tanpa buang masa, jom kita cover lah apa yang bermula dekat SmackDown, which is aku rasa macam tak panjang pun sebab tak banyak benda nak cakap. Tapi sebab dah lama tak buat video, aku rasa nak sembang benda tadi tu sikit. Lepas tu baru cover SmackDown. Sebab kalau tak macam tergantung, tiba-tiba tak ada Saturday Night Main Event. Tapi kalau SummerSlam, aku akan cuba sedaya upaya untuk adakan watch along dan review lah. Which is aku rasa hari Ahad tu should be okay je watch along. Hari Isnin tu je yang masih lagi tak pasti sebab kerja. Aku cuba minta untuk escape. Tapi Aku akan cuba. SummerSlam kot. Kalau apa PLE lain boleh lebih kurang. Tapi ini yang Big 4, Big 5 ni, yang ni yang aku memang akan fight untuk dapatkan juga cuti watch along. Wish dapat minit berbebel. So first kali SmackDown kali ni dibuka dengan segmen contract signing di antara Gunther dan juga si Nick Aldis. Aldis tu Melayu benar. So satu segmen contract signing yang aku minat, aku suka sebab kat sini kau tunjuk kat kita betapa coolnya sebenarnya si Nick Aldis ni bila jadi wrestler. Macam aku cakap, aku tak biasa tengok dia jadi wrestler. Sekali je aku nampak dia dekat All In yang mula-mula bila Cody dan juga Nick Aldis ni lawan untuk NWA Champion. Itu pun tak tengok sangat dia buat promo. Nampak dia lebih bila jadi GM dekat SmackDown. So aku rasa Nick Aldis memang cool. Dan ini sebenarnya Gunther dengan Nick Aldis ni antara match yang aku tak sabar nak tengok dekat SummerSlam nanti. Sebab aku tahu tak logik untuk tengok Nick Aldis menang, tapi aku just nak tengok ada some moment yang Gunther macam dah tak boleh buat apa dah dengan Nick Aldis ni, tapi mungkin terpaksa menipu untuk menang. Then it's okay. Tapi macam menunjukkan yang sebenarnya walaupun Gunther menang ke apa, dia sebenarnya no match untuk Nick Aldis. Dan aku tak rasa Nick Aldis ni akan jadi full time wrestler ke apa ke. Kita tahu dia hanya akan jadi tarikan untuk SummerSlam. Dan masa yang sama pun dia pun teringin nak berlawan dekat gelanggang WWE kan. So win-win lah untuk
Nick Aldis dan juga WWE, dan juga untuk fans juga yang tak pernah tengok dia bergusti dekat tempat lain. So antara match yang aku tak sabar nak tengok untuk SummerSlam nanti. Tapi somehow aku just rasa untuk SmackDown minggu ni kau patutnya buat si Nick Aldis ni stand tall. Pasal tu lah sekarang ni aku mengharapkan dekat SummerSlam nanti Gunther tak boleh nak lawan sangat Nick Aldis ni. Sebab aku ada feeling yang SmackDown minggu depan Gunther yang akan terbaring. Tu Johnny Gargano kan, tapi tak apa, Gunther pun akan terbaring dan Nick Aldis akan stand tall. Lepas tu dekat SummerSlam nanti baru Gunther akan menang. Itu aku punya prediction lah sebenarnya. So next, cerita pula pasal Nia Jax. Aku tak tahu lah, aku kesian betul tengok Nia Jax ni. Aku rasa korang pun faham lah kenapa kan. Sebab dah 2 minggu berturut, sebab orang lain dia kalah DQ. Kalau aku jadi dia, aku pun angin. Aku tak tahulah dia ni kena curse Danhausen dekat segmen backstage ke apa yang aku tak tahu kan. Tapi nampak macam tu lah. Macam dah kena curse dah. Kesian aku tengok. Tapi sangatlah pilih bulu Bila last week Charlotte yang punca kau kalah DQ, kau boleh pergi serang Charlotte tu. Tapi this week bila Jade Cargill yang jadi punca, kau tak nak serang Jade Cargill. Dasar select. Serang je lah. Baru nampak badass sikit. Apalah. Lepas tu ada time yang semua orang duk sorak bila Damian Priest kata dia dah bosan tengok muka yang sama je jadi champion. Seolah-olah crowd pun faham benda tu. It's a shoot aku rasa. Tapi WWE mungkin tak expect the reaction. Maybe. Dan promo Cody dan juga CM Punk minggu ni aku ingatkan adalah manis-manis. Sorry, bukan manis-manis. Aku ingatkan adalah pedas-pedas. Tapi yang dapat tawa-tawa je. Blend benar dia punya segmen. Tapi taklah teruk sangat pun. Just that I expect better lah from this promo. Maybe sebab tengok Rollins dengan Roman hari tu. Tapi itulah, dia orang tak letak promo ni dekat main event pun. So aku yang silap lah kot. Terrespect lebih. Sami Zayn nampak macam akan jadi someone yang bukan apa yang kita harapkan bila dia dah kalah dia punya title dekat CM Punk. Aku dah cerita panjang-panjang hari tu betapa aku anginnya, tapi aku okay kalau benda ni akan lead kepada Sami Zayn yang wow kita akan tengok lepas ni. Tapi based on apa yang kita nampak sekarang ni, tak rasa lah. Nampak macam takkan jadi benda tu. Memang injustice for Sami, sangat tak adil Dia dah lah tak dapat rematch. Lepas tu dia kena fight pula untuk number 1 contendership. Nanti lawan dengan Finn Balor dekat SummerSlam. Cody pun tak perlu nak fight, terus declare je CM Punk dengan Cody dekat SummerSlam. Which Cody pun sebenarnya by right deserve to get rematch sebab dia kalah dengan Sami Zayn. Tapi bila Sami Zayn dah kalah dengan CM Punk, kena lalu bela dulu. Memang injustice betul. Adakah WWE cuba menyampaikan apa-apa pesanan melalui karakter Sami Zayn ni sebenarnya? Kan? We don't know lah. Aku je sekarang ni mengharap please lah Sami Zayn menang dekat SummerSlam. Even aku pun nak Finn Balor menang. Aku nak Finn Balor menang. Korang pun tahu aku duk puji Finn Balor lately ni, dan aku pun nak tengok Finn Balor jadi champion. Sami Zayn kita dah nampak tapi tak rasa macam dia jadi champion sekejap tu. Rasa macam macam tu je kau bagi peluang dekat Sami. Tapi kali ni biar Sami dulu. Finn Balor mungkin lepas 2 bulan 3 bulan nanti bagilah dia jadi champion, aku okay. Tapi Sami patut dapat dia punya justice. Justice dia tak semestinya pada dia kena menang title tu, tapi pada karakter dia yang akan mempersonakan kita, akan membuat kita macam damn, power shot Sami sekarang karakter macam ni. We want that. Walaupun benda tu lambat sikit untuk nak jadi champion, tapi bagi benda tu dulu baru kita rasa macam ush, Sami dah macam ni kena jadi champion ni for the second time. Nak that feeling. Finn Balor good start untuk nak build Finn Balor sekarang ni, tapi risau juga lepas beberapa bulan dia orang dah tak guna pakai Balor dengan elok lah. Balor macam aku cakap selalu lah, jambang nipis, handsome yes, Finn Balor menang. Dan ada juga momen kita nampak Finn Balor face to face dengan Gunther backstage. Aku tak tahu aku nak cerita kat korang ke tak, tapi Finn Balor dengan Gunther antara aku punya dream match Tapi dream match ni kalau berlaku dekat NXT Black and Gold. Kalau berlaku dekat main roster, aku tak letak apa-apa expectation lah. Tak ada dream match sangat lah bila dekat main roster ni. Dream match aku banyak dekat AEW. Ada tu ada, tapi nak kata excited tu pun kita macam boleh tahu dah yang match tu susah nak sedap. Kau imagine lah match Gunther yang dulu dekat NXT UK, dekat NXT chop kau striking, tak ada flashing move pun, tapi dia punya striking dia punya pacing dia best weh.
naik main roster, bila last kita kata best? Susah lah. Kalau kat NXT tu senang sangat nak kata best. Tak boleh ke nak rasa macam Gunther lawan Ilya Dragunov dekat NXT UK dulu? Tak kisahlah Gunther lawan Nick Aldis nanti ke, Gunther lawan siapa pun. I want that feeling man bila tengok WWE. Ini tak, WWE Raw SmackDown aku skip perlawanan. Dynamite aku tak skip sebab aku tahu aku akan terhibur dengan perlawanan dia. Tapi Raw SmackDown aku skip perlawanan. Kalau PLE tak skip lah sebab nak review kan. Tapi itulah, sampai dah ada satu standard bila nak buat review tu. WWE, even match dia dah best sikit pun kita dah boleh rasa best dah sebab jarang WWE nak bagi benda tu. Tapi AEW lain lah. Kau nak buat review, nak bagi pemarkahan, nak bagi rating tu semua, kau tak boleh nak sama levelkan WWE dengan AEW secara direct. Lain style. So itulah, aku just nak WWE ada that kind of shockness bila tengok perlawanan dia orang. Macam tengok NXT dulu. Tak kisah NXT UK ke, NXT Black and Gold ke. Dua-dua baik mat. Tak banyak untuk Fatal Influence. Aku pelik juga. And then match Lenny Reed dengan Brie Bella. Aku suka cara reaction Lenny Reed bila Brie Bella reverse untuk menang dekat finish tu lah, pin 1, 2, 3. Reaction dia tu bagi aku priceless gila. And then bila Paige dengan Brie ke bantai, Nikki Bella buat return. Nikki is back guys. So satu je aku mengharap lepas ni, The Bella Twins rampas balik title tu daripada Fatal Influence. Bukan Paige dengan Brie, bukan Paige dengan Nikki, tapi Brie dan juga Nikki. So Bella Twins kena jadi Women Tag Team Champion. Mungkin sebab tu Fatal Influence menang dekat apa ni, Saturday Night Main Event. SummerSlam nanti buat 3 lawan 3. Habis SummerSlam nanti 2 lawan 2 Tag Team Champion, Bella Twins menang. Fearless. Tiba. Solo makin lama makin cool. Kali ni pun cool. Seriously, dekat SmackDown kali ni cool. Dekat Raw itu aku macam dah elok cool beberapa minggu lepas. Kali ni kau boleh lari pula daripada Jacob Fatu. Tapi dekat SmackDown kali ni cool. Lagi-lagi cara dia duk introducekan Royce Kiss dan juga LA Knight tu, crowd, walaupun segmen ni berlaku dekat backstage, boleh dengar lah crowd sorak sebab style, serious style. Aku rasa Solo ni dah memang kena jadi babyface. Memang kena jadi karakter yang macam sekarang ni. Sebab ini is one side of Solo yang kita tak pernah nampak. Paling-paling dulu pun dia macam ajuk balik orang cakap kan. Tapi kali ni makin cool lah. Which is itu sebenarnya dia punya real life punya karakter. Dia bawa benda tu. Sebab dulu kita tahu masuk NXT je dia jadi someone yang macam bengis, someone yang serious. Sampailah diangkat ke Bloodline pun benda yang sama juga. Bila dah jadi The new Bloodline tu baru dia ada dia punya masuk air dia sikit. So tu je lah. Cool tengok Solo. Ada gaya. Last kali ni Chelsea Green menang guys. Xabi Alonso is cooking guys. Transfer kali ni pun antara transfer yang kalau kau tanya aku function. Guna tagline Bebe Studios. Korang tak follow lagi kan Instagram, TikTok, YouTube Bebe Studios, pergilah follow. Kat situ tagline aku lain. Function. Kat situ kita cover game. Kita cover apa lagi? Gadget pula. Nak kata tag dengan gadget jadi gadget. Tag, gadget. So support lah aku dekat BB Studios. Antara transfer yang function untuk Chelsea kali ni. Just that sekarang ni aku dah tak rasa betul-betul tak sabar nak tengok EPL kali ni Chelsea. Tapi itulah, Chelsea dengan JDT nanti aku tak pergi tengok atas sebab cash tu, macam aku cakap tadi lah, aku keluar kereta baru, jadi aku letak down payment yang agak tinggi amount dia. So kewangan fokus pada kereta dan juga pindah rumah bulan 10 nanti. So disebabkan tu aku terpaksa sacrifice tak pergi tengok Chelsea lawan dengan JDT. Tapi apa-apa pun, good win untuk Chelsea dekat SmackDown minggu ni. Dia kalahkan Kiana James yang sampai sekarang aku masih tak tahu lagi kenapa Titantron dia background KL kan. Nak kata nama dia KL, Kiana Lims tak, Kiana Lims tapi dia KJ. So macam why KL? Masih lagi tak dapat jawapan. Tapi itulah, again, Chelsea akan qualify untuk 5-way ladder match untuk determine siapa interim women champion. Aku tak minat betul lah style-style interim ni. Aku rasa tak perlu. Strip je lah daripada title tu, Mami kan. Declare je champion baru. Nanti member datang minta di match. Kalau memang nak bagi dia champion, bagi je dia menang masa tu. Settle. Ini nak interim, lepas tu nanti ada 2 champion, dua-dua nak rasa jadi champion. Pening. So bagi aku interim ni satu gimmick yang aku tak berkenan. Tak kisahlah dekat AEW ke, kat WWE ke.
Kalau boleh lepas ni tak payahlah nak interim. Kalau interim GM ke interim manager macam Michael Carrick sebelum ni semua tak apa. Ini interim champion macam jadi macam value champion tu dijatuhkan sikit. Itu apa yang aku rasa lah. So korang pun boleh share apa yang korang rasa juga dekat ruangan komen. Hopefully aku ada masa untuk upload next video. Next video short je. So stand by. Make sure korang ada butang loceng. Asyabala butang subscribe tu. Tu je lah untuk video kali ni. Ada watch along SummerSlam nanti. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Pandai. Motherfucker.